A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Episod kali ni cerita dah masuk ke fasa genting. Tahun 1712. Tama bukan sekadar berdepan manusia berhati hitam. Sekarang dia berdepan dengan makhluk yang dipanggil dari kegelapan. Sang Sela dah mula tunjuk taring yang sebenar. Tahun 2012, Tasik Kenyir makin simpan rahsia. Izzuan masih tergantung antara hidup dan mati, dan Adi semakin hampir dengan sesuatu yang mungkin dia sendiri tak bersedia untuk hadapi. Dalam episod ni, kita akan nampak bila manusia mula jadi tunggangan iblis dan bila dendam lebih kuat daripada iman. Sebelum kita teruskan, macam biasa dekat bawah video ni saya ada letakkan beberapa karya seram terbaik yang memang saya pilih sendiri. Dan Marga Satwa pun ada dalam pilihan tu sekali. Kalau korang nak selami versi penuh yang lebih detail, lebih dalam, penuh dengan bab yang tak sempat saya ceritakan dalam video ni, boleh tekan je pada bahagian tag produk atau lihat produk yang ada dekat bawah. Sambil tu kita sama-sama sokong penulis tempatan yang hasilkan karya macam ni. Macam biasa, sebelum mulakan cerita, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tapi Ayu jugalah racun yang paling berbisa untuk abang. Tapi apa yang abang tahu, abang tetap cintakan Ayu sampai ke akhir nafas abang. Abang maafkan Ayu. Bibir Adi bergetar masa lafazkan kata-kata sayu tu. Mata dia mula berkaca. Dia bercakap depan cincin perak bertahta permata yang berkilat di jari manis dia. Cincin itulah yang jadi lambang cinta dia dekat Ayu. Cinta yang dibina dalam hati tu memang teguh sekali. Melo tolong mak dia, Embok, buat kerja dekat dapur. Dia tengah potong batang kangkung perlahan-lahan, tapi hati dia asyik teringatkan dekat Tama je. Entah kenapa dia rasa rindu sangat dekat tunang dia tu. Padahal baru kejap tadi diorang jumpa. Tengah syok melayan perasaan tu, Melo tak sengaja terhiris jari sendiri guna pisau potong sayur tu. Darah merah terus menitik kena daun kangkung yang dia potong tadi. Melo menjerit sebab kesakitan. Embok pun apa lagi, cepat-cepat dia balut jari anak tunggal dia tu guna kain. Walaupun luka hiris tu kecil je, tapi darah yang keluar tak henti-henti. Melo tak mampu buat apa-apa. Dia cuma mampu menangis je. Dia mula terfikir, apalah petanda di sebalik apa yang jadi dekat dia sekarang ni. Tiba-tiba dia teringat dekat Tama. Hati dia mula rasa tak sedap dan risau sangat. Ibu, Abang Tama. Melo menangis. Embok cuba pujuk dia, tapi dalam masa yang sama, mak dia pun pelik. Kenapa Melo sebut nama Tama? Kenapa ni sayang? Melo risaukan keselamatan Abang Tama. Sudahlah, jangan menangis lagi. Mari ibu pimpin Melo ke kamar tidur. Embok bawa Melo perlahan masuk ke bilik tidur dia. Masa ni penghulu jantan tak ada dekat rumah sebab tengah kutip hasil dekat kebun. Taman rendah hutan berbekalkan parang pendek dengan sedikit makanan yang Melo bagi tadi. Tengah hari tegak macam ni memang berpelosakan muka dia. Lepas gulung rotan yang dia dah potong, Tama sambung berjalan lagi. Dia rasa tak puas hati sebab rotan yang dia dapat tu macam tak cukup matang. Dia nekat nak masuk lagi jauh ke dalam hutan dengan harapan dapat cari rotan yang lagi berkualiti. Tapi dalam dia tengah sibuk tu, Tama tak sedar yang dia sebenarnya diekori daripada belakang. Jaluk
Darus dengan Ajak memang pandai menyuruk-nyuruk sampai Tama yang hendak bersilat tu pun tak perasan. Sebenarnya bukan Tama yang tak peka, tapi Jaluk ada guna kuasa kalung dia supaya Tama tak perasan diorang tengah ikut daripada belakang. Jaluk, kenapa Tama tak sedar kita ada dekat sini? Bukankah dia tu hebat orangnya? Tanya Darus sambil berbisik. Dia tahu Tama ni tinggi ilmu batinnya. Mustahil lah dia tak boleh tangkap bunyi pelik dekat sekeliling. Ajak pula cuma tersenyum tengok muka pelik Darus tu. Dia tahu Jaluk tengah guna kehebatan kalung hitam pemberian Namta. Kalau tak, dah lama Tama hidu kehadiran diorang ni. Kehebatan Tama takkan boleh lawan kehebatan aku, Darus. Tama dah jauh ke depan tu, lebih baik kita gerak sekarang. Jangan risau, si bangsat tu takkan ke mana-mana punya. Ajak, kau ada asap kemenyan badik emas kau tak? Ada, kenapa Jaluk? Kau seru nama Namta supaya dia bagi satu senjata yang hebat. Aku nak seksa Tama sampai mati. Ajak pun mengangguk, faham apa yang dia kena buat. Lepas dia seru nama iblis Namta tu, tiba-tiba ada satu angin sejuk lalu dekat badan diorang bertiga. Lepas tu suara Namta bergema kuat dekat telinga masing-masing. Daruslah orang yang paling kecut perut sekali sebab dia tak pernah kena macam tu. Apa yang korang nak? Wahai Namta yang hebat, bagilah kami senjata yang paling kuat untuk lawan si bangsat Tama tu. Aku akan bagi senjata yang paling ampuh. Kalian seru nama Sang Sela 7 kali. Lepas tu titiskan setitis darah manusia ke tanah. Nanti Sela akan muncul bantu kalian bertiga. Tak lama lepas tu angin sejuk tadi pun hilang sekali dengan suara Namta. Ajak, seru nama Sela sekarang. Jaluk terus bagi arahan. Ajak mengangguk. Lepas tu dia mula seru nama Sela macam yang disuruh tadi. Cukup 7 kali nama Sang Sela dipanggil. Jaluk pun perlahan hiris ibu jari dia sendiri. Darah pun menitis kena tanah. Tak lama lepas tu tanah dekat tempat diorang berdiri tu mula bergegar kuat. Cepat-cepat diorang bertiga undur ke belakang sebab terasa macam ada benda besar nak keluar daripada bumi. Asap hitam mula keluar daripada celah-celah tanah tu, berkepul-kepul naik ke udara. Muka Ajak dengan Darus dah berubah pucat. Rasa kecut perut pula bila hadap benda yang luar biasa macam ni. Tapi Jalak lain, dia tetap berdiri tegak, sikit pun tak rasa takut. Dia punya yakin dengan janji Namta tu sampai dia rasa berani nak hadap apa saja depan mata dia. Tanah tempat asap hitam tu keluar mula berbunyi pelik, bunyi macam desiran ular yang sangat berbisa. Bila asap hitam tu perlahan hilang, nampaklah seekor ular tedung yang saiz dia lagi besar daripada batang pokok kelapa. Mata dia merah macam biji saga dan kepala dia pun dah sebesar tubuh manusia. Ular tu berdiri tegak depan Jaluk. Ajak dengan Darus apa lagi terus berundur beberapa tapak sebab tak pernah tengok ular punyalah besar macam tu. Apa kalian nak dari aku? Aku yang suruh kau. Aku nak kau buat satu kerja untuk aku. Apa kau nak aku buat? Kau tak tahu ke yang aku ni suka sangat makan darah dengan daging manusia? Aku nak kau bunuh seorang pemuda bernama Tama. Dia ada dekat depan sana tu. Aku hadiahkan darah dengan daging dia untuk kau makan, wahai Sela. Jaluk tunjuk ke arah mana Tama pergi tadi. Dia terpaksa mendongak sebab ular tu tinggi sangat. Sang Sela pun pusing arah yang Jaluk tunjuk tu. Lidah dia terjelir-jelir macam tengah hidu bau badan Tama. Bila dia dah yakin, dia pusing balik tengok Jaluk. Itu kerja mudah. Ular iblis tu jawab dengan penuh rasa bangga. Lepas tu ular yang besar dan panjang tu terus menunduk dan meluncur laju ke arah yang Jaluk tunjuk tadi. Walaupun badan dia besar, tapi gerakan dia sangat pantas. Senang-senang je dia rempuh pokok-pokok yang menghalang jalan. Jaluk, ular tu boleh bercakap. Kau jangan takut, ular tu ikut setiap apa yang aku suruh. Jaluk, jom kita tengok macam mana ular tu bunuh Tama. Ajak nampak teruja nak tengok perlawanan antara Tama dengan Sang Sela tu. Diorang bertiga pun lari ikut arah ular tu pergi. Jaluk lah orang yang paling seronok sekali masa ni. Dalam kepala dia dah yakin sangat nyawa Tama akan melayang kena telan dengan Sang Sela. Dia siap dah bayangkan Meluk akan jadi bini dia lepas ni. Jaluk tersenyum sorang-sorang, senyuman jahat yang penuh dengan muslihat. Tama masih lagi tak perasan ada bahaya yang tengah menghampiri dia. Naluri pendekar dia nampaknya belum cukup kuat nak rasa petanda buruk yang bakal jadi tak lama lagi. Masa ni dia masih sibuk bertungkus lumus potong akar rotan pilihan dia. Tengah sedap Tama nak ikat rotan-rotan tu, tiba-tiba bulu roma dia meremang. Jantung dia mula berdegup kencang. Cepat-cepat Tama tinggalkan rotan dan dia terus pasang kuda-kuda. Bersiap sedia nak hadap apa saja benda yang bakal muncul depan mata nanti. Tama dah boleh rasa sambaran angin yang kuat
menderu-deru tampar tubuh dia. Pokok-pokok besar dekat sekeliling pun dah bergoyang macam dilanda rimbut. Ya Allah, cubaan apa pula yang nak datang ni, kata Tama. Parang pendek dekat tangan dipegang kemas. Mata dia meliar perhati sekeliling, nak cari apa benda yang bakal muncul depan mata dia nanti. Tiba-tiba Tama nampak pokok-pokok dekat depan dia tumbang satu persatu. Bang! Bukan calang-calang pokok, besar pemeluk pun senang-senang je tumbang, macam kena rempuh dengan sekawan gajah liar. Tama berundur beberapa langkah, tapi kekuda dia tetap teguh. Dia dah tahu yang tengah datang ni bukan manusia biasa. Satu desiran kuat terdengar sekali dengan sambaran angin yang laju menerpa ke arah dia. Tama melompat ke belakang beberapa kali dan mendarat dengan posisi melutut dekat atas tanah. Boleh tahan juga kau ni. Sang Sela pun tunjukkan diri dia sambil berdesir dan jelikan lidah bercabang dia tu. Ular yang boleh bercakap. Kaukah yang bernama Tama? Ya, akulah yang bernama Tama. Apa kau nak, wahai ular yang pandai berkata-kata? Aku diarahkan untuk bunuh kau. Lepas cakap macam tu, Sang Sela terus serang dan cuba nak baham Tama hidup-hidup. Tama dengan tangkas mengelak sampai Sang Sela terbaham kulit pokok dekat belakang dia. Tama dah tahu binatang ni bukan binatang liar yang biasa. Cepat-cepat Tama baca ayat pelinding supaya diri dia terlindung daripada angkara iblis dan syaitan. Sang Sela tak puas hati, dengan pantas diserang lagi dengan semburan bisa ke arah Tama. Tama yang terkejut dengan serangan mengejut tu cuma mampu pusingkan badan je nak mengelak. Nasib baik baju dia je yang kena semburan bisa ular iblis tu. Bisa Sang Sela tu memang ngeri. Baju Tama terus berasap dan berlubang-lubang. Tama rasa badan dia macam kena bakar. Cepat-cepat dia tanggalkan baju yang dah terkena air liur bisa tu. Cis, siapa yang arahkan kau bunuh aku, wahai ular? Aku. Tiba-tiba Jaluk keluar dari tempat persembunyian dia dengan Darus dan Ajak. Diorang sebenarnya tengah perhati pertarungan sengit antara Sang Sela dengan Tama tadi. Jaluk! Tama memang tak sangka langsung yang Jaluk ni sebenarnya tuan kepada ular iblis yang cuba nak baham dia tu. Sang Sela, apa yang kau tunggu lagi? Habuan dah ada dekat depan mata ni. Bunuh je bangsat tu untuk aku. Kau ratahlah jantung dengan daging dia. Puas-puas. Tama sedar tak ada benda lain yang dia boleh buat sekarang ni selain pertahankan diri daripada terus jadi mangsa Sang Sela. Parang pendek dekat tangan dipegang sekuat hati. Dia terus kuatkan semangat dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sambil kaki dipasak kukuh ke tanah supaya tak mudah tumbang. Tama dah sedia nak hadap serangan seterusnya. Tua Jagat ni orang panggil dia kiai dekat kampung-kampung kawasan situ. Memang ilmu kebatinan dia cukup ampuh. Dia ni pun sebenarnya maha guru persilatan. Ramai budak-budak muda yang datang belajar silat dengan dia. Bukan setakat silat je, Tua Jagat pun pandai mengubat orang juga. Tapi dia ni pelik sikit. Dia tak duduk dekat kawasan kampung macam orang lain. Dia lagi selesa tinggal dalam gua. Dekat situlah tempat dia mengajar budak-budak muda yang nak berguru dengan dia. Tamrin, adik Tama, dia baru je selesai berlatih silat macam biasa dengan kawan-kawan dia yang lain. Lepas dah siap mandi apa semua, Maha Guru panggil dia datang menghadap. Assalamualaikum Maha Guru. Lepas bagi salam, Tamrin pun terus salam dan cium tangan Tua Jagat sebab dia memang hormat dekat Maha Guru dia ni. Duduklah dulu, kata Tua Jagat. Tamrin pun terus duduk bersila atas tanah macam gaya pendekar. Muka dia memang iras-iras abang dia, si Tama tu. Tamrin tahu kalau Tua Jagat panggil macam ni mesti ada benda penting, sebab jarang sangat Maha Guru dia nak panggil anak murid sorang-sorang macam ni. Tamrin diam je sambil perhati Maha Guru dia sibuk lipat sirih terus suap masuk ke mulut. Bunyi kruk-krap. Tua Jagat gigit sirih muda tu pun dia boleh dengar. Tengah macam tu datang seorang anak gadis. Ada bunga cempaka terselit dekat telinga dia. Dia bawa dulang ada air tebu dengan sikit kuih muih dalam piring. Bapak, ni airnya, letak saja di situ. Sari pun letak dulang tu dekat situ. Lepas tu dia terus tinggalkan Tamrin dengan bapak dia. Tamrin masih lagi diam, tapi dalam hati dah macam-macam terdetik. Dia risau sangat kenapa tiba-tiba Tua Jagat panggil dia macam ni. Masa Sari nak jalan pergi tu, dia sempatlah menjeling ke arah Tamrin, tapi Tamrin langsung tak pandang dia sampai Sari pun mengeluh. Sari ni anak bongsu Tua Jagat. Dia memang tak suka sangat duduk dekat kampung dengan mak dia. Sebab itulah dia pilih nak teman bapak dia duduk dalam gua ni. Hari Khamis dengan Jumaat je baru dia balik kampung dengan Tua Jagat tu. Tok panggil kamu sebab Tama.
Abang Tama, Tamrin terkejut bila dengar nama abang dia kena petik. Tapi tua jagat relax je. Dia telan perlahan sirih yang dia kunyah tadi. Bibir dia nampak merah sebab air sirih pinang dengan kapur tu. Janggut dia yang dah putih tu pun bergerak-gerak masa dia tengah mengunyah. Kenapa dengan Abang Tama Maha Guru? Abang kamu sekarang sedang ditimpa musibah. Tok nak kamu pergi kampung Telaga hari ni juga. Bawalah keris Ganjaras ni sebagai peneman kamu. Keris beluk 7 tu cuma untuk tolong kamu masa susah je, dan jangan sampai takjub dengan barang buatan manusia. Ingat, minta tolong dengan Allah kalau diganggu dengan serangan iblis, sebab Allah lagi berkuasa dari mana-mana makhluk dekat muka bumi ni. Lepas tu tua jagat terus hulurkan keris hulu burung petaka tu. Sarung dia memang cantik, ada ukiran awang larat. Tamrin pun ambil keris Ganjaras tu daripada tangan Maha Guru dia. Perlahan dia cabut keris beluk 7 tu dari sarung. Masa tengok je mata keris tu, jantung Tamrin terus berdebar-debar. Bau haruman kasturi kuat menusuk ke hidung. Tamrin cium keris pemberian tua jagat tu dengan sepenuh hati. Meremang bulu roma masa bibir dia tersentuh besi sejuk yang ada ukiran ayat-ayat suci Al-Quran tu. Keris Ganjaras ni akan bergetar dalam sarung kalau kau hadapi musuh yang kuat. Masa tu baru kau gunakan dia. Tapi ingat, kita minta tolong dengan Allah. Ganjaras ni cuma senjata je. Jangan kau sembah dia pula. Abang Tama sedang hadapi dugaan berat ke? Adakah musuh dia tinggi ilmu persilatannya tu? Bukan sebab ilmu silat dia tinggi, tapi sebab ilmu hitam. Benda tu datang dari hati yang gelap. Itulah yang tengah ancam abang kau sekarang ni. Pergilah ke kampung Telaga, guna pergerakan sejenak. InsyaAllah niat baik kau akan makbul. Baiklah Tok, kau pergi sekarang ke kampung Telaga. Selamatkan abang kau dari serangan manusia yang jadi tunggangan iblis ni. Baiklah Tok. Tamrin hulur tangan minta restu. Lepas tu dia tunduk cium tangan Maha Guru dia tanda hormat. Dia pun mula berjalan perlahan tinggalkan tempat tua jagat tu. Tapi dalam hati memang dah mula rasa tak sedap sangat bila fikir pasal abang dia si Tama tu. Masa Tamrin tengah melangkah keluar dari kawasan pertapaan tu, tua jagat terus pejam mata balik. Dia macam tengah cuba nak cari ketenangan, tapi nampaknya sejarah hitam masa lalu dia datang balik mengganggu fikiran dia masa tu. Namtah. Tua jagat sebut nama tu sambil genggam tangan dia kuat-kuat. Tamrin pun bersalam dengan kawan-kawan seperguruan dia sebelum gerak turun dari Gunung Tahan. Masa tu Sari cuma tengok je Tamrin daripada jauh. Sari ni sebenarnya dah lama suka dekat Tamrin. Dia rasa Tamrin ni ada aura yang membuatkan dia tak jemu nak pandang muka lelaki tu. Kalau nak dibandingkan dengan abang dia si Tama, muka Tamrin ni lagi tampan dan nampak lagi muda walaupun kulit dia gelap sikit dari Tama. Sari memang kenal sangat dengan Tama sebab Tama tu antara anak murid pertama bapak dia. Lepas Tama habis belajar dengan tua jagat, barulah Tamrin pula sampai ke puncak Gunung Tahan ni. Dia pun nak ikut jejak langkah abang dia jadi pendekar. Sari berlari-lari anak dan tunggu Tamrin dekat pintu gua. Dia menyorok belakang batu gua tu sambil tunggu Tamrin lalu. Tak lama lepas tu Tamrin pun sampai. Jantung Sari dah berdebar-debar, rasa malu dengan takut semua ada. Tapi tak sempat pun Sari nak keluar dari tempat dia menyorok tu, Tamrin dah tegur dia dulu. Keluarlah Sari, abang tahu Sari menyorok dekat situ. Macam mana abang tahu Sari menyorok dekat sini? Dari jauh lagi abang dah bau haruman bunga cempaka Sari tu. Tamrin berjalan perlahan dekat Sari. Sebenarnya diorang berdua ni memang dah suka sama suka. Cuma masing-masing tak nak luah je. Abang nak ke mana? Bukan ke belajar dengan bapak belum habis lagi? Abang kena pergi kampung Telaga dekat Hulu Terengganu. Abang Tama dalam bahaya sekarang ni. Tamrin pun ceritalah sikit apa yang jadi. Sari terus terdiam. Dia tunduk sambil main-main jari dia. Dia tak tahu nak cakap apa, tapi dalam hati dia memang dah rasa rindu sangat dekat Tamrin walaupun mamat tu ada depan mata dia. Kenapa Sari diam ni? Abang ada salah cakap ke? Abang, hati-hatilah dekat tempat orang. Sari risau. Jangan risau, abang yakin Allah akan lindungi abang daripada segala kejahatan. Tak kira yang nampak atau tak nampak. Tamrin cakap dengan penuh yakin. Masa tu Sari pandang muka Tamrin. Mata dia dah mula berkaca. Rasa macam nak menangis depan Tamrin masa tu juga. Tapi bila tengok muka Tamrin yang tenang tu, Sari tersenyum semula.
Janganlah menangis, abang akan balik sebelum rindu tu bertandang. Tamrin usap pipi Sari perlahan. Masa tu Sari memang rasa berbunga habis di hati dia. Sari tengok je Tamrin berjalan turun bukit tu. Dia melambai tangan tak henti-henti sampailah kelibat Tamrin hilang dari pandangan. Lepas tu baru dia masuk balik ke dalam gua. Sari lap air mata yang baru nak meleleh keluar. Lepas tu dia tersenyum sorang-sorang. Dia memang sayang sangat dekat Tamrin sampai sanggup buat apa saja demi Mamat tu. Rupanya dari sudut lain dalam gua tu, tua jagat tengah tersenyum walaupun mata dia terpejam. Dia nampak semua benda dengan mata hati dia. Dia dengar sebiji-sebiji apa yang Tamrin dengan Sari borak dekat pintu gua tadi. Sebenarnya dalam diam, tua jagat memang dah restu diorang berdua ni. Cuma tunggu masa yang sesuai je nak bagi diorang kahwin. Tapi buat masa ni, biarlah Tamrin pergi tolong Tama dulu. Dia yakin kalau ada Tamrin, Tama mesti selamat, insya-Allah. Melo nampak gelisah. Dia asyik mundar-mandir sebab tunggu Tama yang tak sampai-sampai lagi. Embok dengan penghulu jantan faham apa yang Melo rasa. Diorang dah puas pujuk anak tunggal diorang ni, tapi Melo tetap risau sangat dekat tunang dia tu. Melo, bawa bertenang nak. Tama takkan jadi apa-apa punya. Melo dapat rasa abang Tama tengah susah sekarang ni ibu. Bapak, tolonglah cari abang Tama cepat. Melo risau sangat. Melo merayu dekat bapak dia. Penghulu jantan diam je. Tapi sebenarnya dia pun dapat rasa ada benda yang tak kena dekat dalam hutan tu. Nanti lepas Zuhur bapak kumpulkan orang kampung. Kita pergi cari Tama dalam hutan. Terima kasih bapak. Melo terus peluk bapak dia sambil menangis teresak-esak. Hati dia memang tengah sensitif betul sekarang ni. Jaluk ketap bibir bila tengok Tama punya tangkas elak serangan sang sela tu. Dia rasa macam nak join sekali dalam pertarungan tu. Dia dah boleh agak yang ular tu susah nak tumbangkan Tama. Silat Tama memang power. Tubuh dia nampak ringan betul masa dia mengelak. Pergerakan dia memang laju. Senang-senang je dia boleh elak serangan tu. Jaluk, Tama ni memang hebat betul lah. Betul, dia memang tangkas. Kalau macam tu, biar aku sendiri yang bunuh si Tama tu. Ajak dengan Darus terdiam bila tengok Jaluk dah mula nak mengamuk. Tapi baru je Jaluk nak masuk gelanggang, telinga dia dengar suara Namta berbisik. Jaluk terus berhenti. Ajak dengan Darus jadi bingung sebab tadi Jaluk berapi-rapi nak bunuh Tama, tiba-tiba tak jadi pula. Macam ada benda yang halang dia. Jaluk, kau jangan masuk campur urusan sang sela dengan Tama tu. Aku ada berita nak bagi tahu kau. Apa dia Namta? Darus dengan Ajak makin pelik sebab diorang pun dengar suara Namta tu bergema dekat telinga diorang masing-masing. Tama akan dapat bantuan. Pendekar yang datang ni pun hebat juga. Aku risau niat kau nak bunuh Tama tak kesampaian nanti. Apa maksud kau orang tua? Ada seorang pemuda bernama Tamrin dalam perjalanan nak bantu Tama. Aku akan bantu kau pergi jumpa dia. Tapi ingat, pemuda tu bahaya. Rampas keris dia dan bagi pada aku. Baiklah, aku serahkan dekat kawan-kawan aku untuk hadap lelaki tu. Jangan risau, Darus dengan Ajak akan bawa balik keris tu bagi dekat kau. Bagus. Ajak, Darus, kamu berdua pergi cari seorang lelaki yang nak datang ganggu kerja kita ni. Aku nak kamu berdua rampas keris yang ada dekat dia. Ajak dengan Darus pun terus mengangguk. Lepas tu tiba-tiba datang satu pusaran angin yang kuat gila, terus sapu badan Jaluk dan Darus dengan Ajak. Jaluk berundur sikit ke belakang. Pusaran angin tu pun mula berpusing keliling Darus dengan Ajak. Dua orang kawan dia tu dah ketakutan sangat sebab badan diorang tiba-tiba terapung. Lepas tu terus terbang ke udara. Jaluk senyum je tengok benda tu. Dia tahu kawan-kawan dia tu nak dihantar ke mana. Bila ada bantuan daripada Iblis Namta ni, Jaluk rasa makin yakin yang semua rancangan dia akan berjalan lancar. Tamrin baru je lepas keluar dari hutan Pahang. Dengan bantuan ilmu pergerakan sejenak yang dia belajar dengan tua jagat, kejap je dia dah sampai ke hutan Terengganu. Tapi dia ni tak adalah sehebat Tama atau maha guru dia lagi. Ilmu pergerakan sejenak dia ni ambil masa lama sikit kalau nak dibandingkan dengan diorang. Kalau dia dah pro sikit, dalam 7 kali nafas je mesti dia dah sampai dekat kampung abang dia tu. Matahari dah atas kepala, dah nak masuk waktu Zuhur ni. Tamrin cari anak sungai dekat situ. Keadaan dalam hutan tu redup je.
je. Jadi dia tak adalah rasa panas sangat masa tengah berjalan tu. Dia berjalan santai-santai je dulu. Bila nafas dia dah stabil balik, baru dia guna ilmu pergerakan sejenak tu lagi. Sebab kalau dia asyik guna benda tu berulang kali, tenaga dia boleh habis. Silap-silap dia boleh jatuh pingsan. Tamrin ni memang muda lagi, tapi ilmu kebatinan dengan silat dia memang padu. Cuma satu je, dia kurang pengalaman dalam pertempuran. Kalau nak dibandingkan dengan abang dia si Tamar tu. Lepas ambil wuduk, Tamrin pun bentang kain selempang merah dia atas tanah buat sejadah. Lepas dah tahu arah kiblat, baru je dia niat nak mula solat, tiba-tiba datang satu angin puting beliung yang kuat gila dekat tempat dia nak solat tu. Ya Allah, Tamrin sempat lompat ke belakang masa ada sebatang pokok besar tumbang nak hempap dia. Tamrin istighfar banyak-banyak. Hati dia dah mula rasa tak sedap. Dia berdiri tegak sambil tangan dia dah standby pegang hulu keris ganjaras dekat pinggang. Angin kuat tadi pun dah mula makin perlahan. Tamrin tahu kejap lagi mesti ada ujian besar yang dia kena hadap. Bila angin tu dah betul-betul hilang, nampaklah si Darus dengan Ajak tengah berdiri tegak pandang Tamrin. Dua orang tu pun sebenarnya tengah pening lagi, tak faham apa yang jadi dekat diorang. Tapi bila Ajak tengok Tamrin, baru dia perasan yang diorang sekarang tengah berhadapan dengan orang yang nak tolong Tamar. Macam Namta cakap tadi, Ajak, dekat mana kita sekarang ni? Siapa lelaki tu? Muka Darus memang nampak takut dan pelik. Yelah, baru tadi kena pusing dengan angin, sedar-sedar dah sampai dekat tempat lain pula. Lelaki ni muka dia macam Tamar lah. Siapa dia ni? Kita kat mana sekarang? Mana Tamar dengan sang selah tu? Tamrin dah mula pasang kuku kuda. Tangan kanan dia pegang kemas parang pendek dia dan dah bersedia diserang bila-bila masa je. Dia dengar je apa yang Darus cakap. Apatah lagi bila nama abang dia kena petik. Dalam hati Tamrin, dia dah agak dah. Dua ekor inilah yang kacau abang dia. Aku rasa budak ni lah yang nak pergi tolong Tamar berdebah tu. Kalau kita biar dia hidup, mesti rancangan jaluk semua hancur. Budak ni nak kalahkan kita. Kamu berdua ke yang kacau Tamar? Siapa kamu ni? Kenapa kamu buat macam tu dekat abang aku? Dengar tu, rupanya Tamar tu abang dia. Patutlah muka sama. Sama-sama bodoh dan hodoh. Ajak dengan Darus terus gelak besar. Tamrin diam je. Dia cuba sabar walaupun kena maki macam tu. Tapi parang dekat tangan dia memang dia dah bergenggam kuat-kuat. Tamrin tahu dia sekarang tengah hadapi manusia yang berhati busuk. Masa ni Tamar tengah sedaya upaya elak serangan sang selah tu. Dia dah tercungap-cungap sebab asyik melompat ke sana sini, tapi kekuda dia tetap mantap lagi. Tamar memang takkan menyerah kalah macam tu je. Hati dia masih kuat nak berlawan. Kau memang hebat. Belum pernah ada manusia yang boleh elak semua serangan maut aku macam kau buat ni. Aku cuma minta perlindungan daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Sepatutnya kau takut pada aku. Tiba-tiba ular tu libas ekor dia kuat-kuat. Kali ni Tamar tak sempat elak, kena tepat dekat rusuk kiri dia. Tamar menjerit kesakitan sampai badan dia terpelanting, terlanggar pokok besar. Tamar terus terbatuk sampai muntah darah. Nampaknya dia dah kena kecederaan dalaman yang teruk. Jaluk yang tengok dari jauh dah mula gelak besar. Dia yakin sangat Tamar akan mati hari ni juga. Kau tak adalah hebat mana pun manusia. Sang selah terus terkam dengan mulut tenganga. Dia nak benam taring panjang dia dekat dada Tamar. Walaupun tengah sakit, Tamar sempat berguling ke depan dan bagi satu tendangan serong tepat dekat badan ular tu. Terpeleset terus terkaman ular tu. Badan dia pula yang kena belasah. Tendangan Tamar kuat sangat sampai badan ular tu melengkung ke belakang. Jaluk terkejut tengok ular tu kena serangan Tamar. Sempat lagi dia serang balik, kata Jaluk. Kurang ajar. Ular tu menyeringai, marah. Dia rasa tercabar sebab selama ni tak pernah ada manusia yang boleh buat dia sakit macam tu. Tamar bangun perlahan. Parang dekat tangan dia masih digenggam kuat. Tamar tahu tenaga dia dah makin habis. Dengan luka lagi, memang pergerakan dia dah tak laju macam tadi. Pergilah kau dari sini. Aku tak pernah cari pasal dengan kau, wahai ular. Tak, aku takkan pergi selagi aku tak dapat minum darah segar kau. Sang selah terkam lagi. Memang ngeri serangan dia kali ni. Tapi Tamar sempat pusingkan badan sikit. Masa terkaman ular tu tersasar, Tamar terus libas parang dia sekuat hati tepat dekat mata ular tu. Zas! Darah ular iblis tu terus memajuk keluar bila mata parang Tamar hiris mata kiri dia sampai buta. Ular tu mengelupur kesakitan. Memang sakit sangat sebab Tamar dah bagi betul-betul dekat tempat kelemahan dia. Jaluk yang tengok dari jauh pun tenganga. Dalam hati dia memang dia kagum dengan kehebatan Tamar.
Jahanam mata aku. Sang Selah menyumpah serana. Dia naikkan badan dia tinggi gila, lagi tinggi dari Tamar. Darah hitam pekat mengalir keluar daripada mata dia macam air mata. Bau dia punyalah hanya sampai menusuk ke hidung. Tamar terus bersedia. Dia tahu kejap lagi ular ni mesti nak buat serangan paling berbisa punya. Walaupun dia dah berjaya lukakan ular tu, dia takkan pandang rendah. Sang Selah libas ekor dia lagi dekat Tamar. Kali ni Tamar dah alert sebab tadi dia dah pernah kena sampai terpelanting. Tamar pun terus melompat elak libasan laju Sang Selah tu. Tapi Sang Selah sebenarnya dah pasang jerat. Dia senyum je sebab rancangan dia menjadi. Tengah Tamar dekat udara tu, tiba-tiba Sang Selah buat serangan yang Tamar tak sangka langsung. Dia hamburkan air bisa dari taring dia tepat ke arah Tamar. Badan Tamar habis kena simbahan air bisa tu. Muka dia pun kena tempias sekali. Allah! Tamar terus jatuh tersungkur. Dia rasa panas dengan pedih mula merebak ke semua bahagian yang kena percikan air bisa Sang Selah tu. Tamar tekuk muka dengan tapak tangan dan kulit rasa macam terbakar. Pedih macam kena air panas yang tengah menggelegak. Kulit lengan Tamar pun dah mula berbuih-buih, siap berlubang sampai nampak daging. Darah pun mula keluar dari kulit dia yang merekah tu. Memang ngeri betul bisa Sang Selah ni. Kalau lambat dapat bantuan, memang Tamar boleh mati. Jaluk apa lagi, gelak besar lah bila dia tengok Tamar mengelubur macam tu. Dia rasa dendam dia dah terbalas. Masa tu juga dia dah mula terbayangkan muka Melo. Tak sabar nak rampas tunang Tamar tu. Allah. Tamar mengelupur kesakitan. Seumur hidup dia tak pernah dia rasa sakit yang menyeksa macam ni. Rasakan kehebatan aku. Mampus kau manusia. Lepas kau mampus nanti, aku ratah lagi kau puas-puas. Air bisa aku tu umpama perasa tambahan selera aku. Sang Selah gelak berdekah-dekah. Dia rasa puas sebab dapat balas dendam pasal mata dia yang buta tadi. Tamar dah tak larat sangat dah nak tahan kesakitan tu. Dia rasa macam nyawa dia dah habis dah. Dia tak boleh buat apa, cuma mampu sebut nama Allah berkali-kali je. Tapi masa dia makin lemah tu, tiba-tiba Tamar dengar satu suara bisikan dekat telinga dia. Suara tu memang dia kenal sangat. Bangun Tamar, kau belum kalah lagi. Guna ilmu kebatinan kau, sekat semua bisa tu sekarang. Jangan bagi sampai dekat jantung. Suara tua jagat tu terdengar kuat sangat dekat telinga Tamar, walaupun sebenarnya orang lain tak dengar pun. Maha Guru. Ana asyik diam je. Hati dia rasa tak tenang, macam ada benda yang tak kena lepas dia nampak Adi. Macam ada kaitan dengan dia pun ada. Fazlun pula memang nampak sangat nak try Adi. Pantang tengok Adi duduk sorang-sorang dekat hujung bot. Dia mesti datang bawa air. Adi pula sambut macam tu je lah sambil tersenyum. Ish, apalah si Faz ni? Dia nak mengorak Adi ke? Ana rasa berburu gila tengok perangai kawan dia tu. Akhirnya Ana panggil juga si Fazlun tu. Faz, mari sini kejap. Terpinga-pinga Fazlun. Dia angkat bahu. Fazlun bagi isyarat diam dekat Ana. Adi pula tengok je gaya diorang berdua ni. Aku cakap mari sini kejap. Ish, ada-ada je lah si Minah ni. Orang nak berborak pun tak senang. Fazlun membebel masa dia berjalan pergi dekat Ana. Adi senyum je tengok Fazlun buat muka masam macam tu. Razman pula berjalan pergi dekat Adi lepas berborak dengan sepupu dia si Jehan dekat dalam bot. Masa ni Fazlun dah ada dekat depan Ana. Dua orang Minah ni muka memang dah masam mencuka. Razman tumbuk bahu Adi perlahan dan bersuara, Adi, wah, kau dah ada peminat lah. Alah, mana ada. Tapi budak perempuan yang seorang lagi tu cantik, putih, tinggi. Kau intip aku ke apa? Man, ingat sikit, kau tu dah ada tunang. Alahai, aku puji je pun. Tunang aku lagi cantik tau. Apa nama budak perempuan tu? Seorang nama Fazlun. Dan yang kau kata cantik tu namanya Syazwana. Tapi Syazwana tu macam tak suka dekat aku je. Kenapa pula? Tak baik kau tuduh macam tu. Entahlah. Dia kata dia ada baca novel aku, tapi cara dia tu macam tak suka dekat aku pun ada. Kau pula memang tak nak ikut masuk hutan dengan aku? Tak nak lah. Atau dalam lorak Terengganu? Tak embuh. Kau ni macam-macam lah. Habis tu kau nak duduk atas bot je ke? Kalau kau ikut aku masuk hutan, adalah juga kawan nak borak. Kan aku dah cakap aku nak mancing je. Lagipun pakcik aku dah larang aku ikut kau masuk hutan Sungai Cicir ni. Jangan risau,
Cukup 3 hari nanti aku datang ambil kau. Razman memang tak nak join langsung ekspedisi Adi redah hutan cari info tentang margas tu. Bagi dia risiko tinggi sangat. Tapi Adi tak kisah pun. Walaupun Razman dah cuba larang, Adi tetap nak teruskan rancangan dia. Memang dah perangai Adi. Dia nak rasa sendiri suasana dalam hutan tu. Sementara tu Fazlun dengan Ana masing-masing tengah buat muka masam. Fazlun pelik kenapa Ana nak marah-marah bila dia rapat dengan Adi. Padahal tadi Ana sendiri layan Adi macam nak tak nak je. Kau ni kenapa Ana? Takkan aku nak berkawan dengan Adi pun kau nak cemburu. Tadi aku tengok kau nak bercakap dengan Adi pun tak nak. Aku tak cemburulah. Kau tu memalukan aku tahu tak? Takkan kau nak mengurat dia pula? Kita ni perempuan. Jangan sampai orang kata pergi cari timba pula. Aku nak berkawan je, bukan ada apa-apa pun. Lagipun kau macam tak nak layan dia. Biar aku je lah yang borak dengan dia. Aku tahulah si Adi tu tak ada rupa, tak handsome macam Izwan kau, tapi hati dia baik. Aku suka kawan dengan dia sebab dia jujur. Itu pun tak boleh ke? Kali ni Fazlun memang nampak marah betul dengan Ana. Apa saja yang dia buat semua tak kena di mata Ana. Ikut dengan hati, dia nak je pecahkan rahsia pasal gambar Izwan dengan perempuan lain. Tapi dia sabar lagi. Fazlun terus mendengus. Dia pusing arah lain dan tinggalkan Ana sorang-sorang dekat situ. Ana mengeluh. Dia sendiri pun pelik kenapa dia beria sangat nak marah si Fazlun tu. Selama ni dia tak pernah pun nak sibuk atau larang apa yang Fazlun nak buat. Tapi hari ni sebab Adi punya pasal, diorang berdua dah bermasam muka. Banyak benda sebenarnya yang buat Ana rasa tak boleh nak bertekak lebih dengan Fazlun ni. Dalam hati dia dah mula terdetik, adakah aku ni terlalu memilih sangat atau aku ni kuat mengungkung? Ana termenung bila ingat balik kata-kata Fazlun tadi tentang rupa dan hati. Tapi yang paling dia pelik, kenapa Fazlun sebut pasal jujur dengan tak menipu? Apa maksud dia sebenarnya? Ana jadi bingung. Dia pandang balik ke arah Hadi. Lepas tu dia tarik nafas panjang-panjang, nak cuba tenangkan diri balik. Dia cuba nak cari balik semangat dia yang dah hilang tadi. Sebenarnya ada rahsia yang Ana simpan kemas-kemas tentang Hadi. Dalam diam, dia asyik perhati je Hadi yang tengah berborak dengan Razman dari jauh. Muka tenang penulis novel tu memang betul-betul membuatkan Ana rasa tak menentu. Entah kenapa, bila tengok Adi, Ana rasa serba salah sangat. Dia rasa macam dah lama kenal mamat tu, tapi dia tak pasti sama ada pernah jumpa dekat alam nyata atau cuma dalam mimpi je. Tengah dia syok mengelamun tu, tiba-tiba Romli tegur. Kita dah sampai dekat hulu sungai Cicir ni. Ana cuma mengangguk dan terus galas beg sandang lalu berjalan pergi ke hujung bot. Sesekali mata dia curi-curi pandang dekat Adi yang dah pun galas beg dia sekali. Bot yang rajib pandu tu pun mula perlahan dan parking dekat jeti kayu tepi sungai tu. Ana pun terus pergi dekat Fazlun sebab dia rasa Fazlun masih kecil hati lagi dengan dia. Faz, maafkan aku Aku tak sengaja nak marah kau tadi. Tengok tu, maafkanlah aku. Aku janji tak marah-marah kau lagi. Naik atas tebing sungai nanti baru aku maafkan kau. Fazlun saja buat-buat muka masam lagi. Padahal dalam hati dia rasa nak peluk je si Ana tu. Diorang ni berkawan memang dah macam adik-beradik dah. Okey, Ana melonjak gembira sebab tahu kawan dia dah lembut hati. Fazlun pula gigit bibir tahan nak tersenyum tengok perangai nakal si Ana tu. Dia tak nak bagi Ana perasan yang sebenarnya dia dah rasa nak tergelak sangat dah. Penghulu jantan dah kumpulkan beberapa orang kampung nak pergi cari Tamah. Bila dia tengok muka Melo yang sedih tu, hati dia pun rasa tak tenang. Ada 6 orang pemuda kampung yang sukarela nak tolong penghulu jantan cari tunang anak dia tu. Lepas selesai solat Zuhur berjemaah, penghulu jantan terus bagi arahan dekat anak-anak buah dia. Kamu semua pergi cari dekat hutan sana tu. Kalau tak jumpa juga Tamah, sebelum senja kamu kena pulang. Anak-anak buah dia semua mengangguk tanda faham. Walaupun diorang ni muda lagi, ada yang sebaya dengan Tamah, tapi diorang memang dah masak sangat dengan selok-belok hutan tu. Segala pantang larang masa dekat dalam hutan memang diorang jaga betul. Sebab kalau langgar, memang nahaslah jawapannya. Macam-macam benda buruk boleh jadi. Ingat pesan Tok, kalau jadi apa-apa yang tak diingini, kamu semua kena bersatu. Tok percaya, kamu boleh hadap apa saja selagi tak berpecah. Pergilah bawa balik Tamah. Pali, kau jadi ketua rombongan ini sebab kau yang paling tua dekat sini. Baik Tok. Pali yang badan tegap, misai tebal dengan kulit putih tu terus sahut arahan penghulu jantan. 6 orang pemuda yang badan tegap tu pun bersalam dengan penghulu jantan. Diorang ni memang jenis dengar cakap ketua. Lepas bersalam, diorang semua mula melangkah masuk ke dalam hutan dengan satu niat, nak cari Tamah yang Melo risaukan sangat tu.
Semoga kamu semua selamat pergi dan selamat balik. Tamrin sengaja tak balas lagi serangan Darus dengan Ajak ni. Dia tenang je baca setiap gerak-geri musuh dia. Lagipun keris Ganjaras tak bagi lagi signal bahaya apa-apa pun masa diorang serang. Tamrin yakin Darus dengan Ajak ni cuma budak suruhan orang yang lagi hebat je. Tapi dia pelik, kenapa orang tu tak munculkan diri? Saja nak test dia ke apa? Darus, kau serang belah kiri dia, kata Ajak. Darus terus hayun parang dia dekat Tamrin. Masa Tamrin tengah fokus dekat Darus tu, Ajak ambil kesempatan baling badik dia tepat ke arah Tamrin. Serangan dua orang ni sekaligus membuatkan Tamrin terpaksa buka silat dia yang sebenar. Mula-mula Tamrin sepak tanah dulu bagi kena mata Darus. Terus tersasar serangan Darus sebab mata dia dah penuh dengan debu. Lepas tu Tamrin pusing badan dia laju-laju masa badik berbisa Ajak tu dah nak dekat sangat dengan dada dia. Putaran Tamrin tu punyalah laju sampai Ajak tergamam tengok, tapi tak sempat nak buat apa. Mata parang Tamrin dah hiris dulu leher Ajak. Darah terus memancut keluar. Ajak terus terduduk sambil pegang leher dia yang dah lencun dengan darah yang tak henti-henti keluar tu. Darus baru je lepas cuci sisa tanah dekat mata dia. Sekali dia tengok Ajak dah berlumuran darah tapi masih hidup lagi. Bila tengok kawan dia dah tewas, Darus jadi nekat nak bunuh Tamrin. Dia hayun parang dekat leher Tamrin tapi dengan tenang Tamrin elak. Masa pertahanan Darus dah mula longgar, Tamrin tak tunggu lama. Dia terus libas parang dia tepat dekat perut Darus, membuat buak darah merah pekat keluar sekali dengan isi perut dia. Darus tersungkur mengelupur tahan sakaratul maut sebelum badan dia perlahan jadi kaku, tak bernyawa lagi. Memang sah, Tamrin ni tak selembut abang dia Tamar kalau tengah hadapi musuh. Pantang ada peluang, dia selesaikan terus. Tamrin jalan pergi dekat Ajak yang masih bernyawa tapi dah selemah-lemahnya. Dua-dua tangan Ajak masih lagi tekan leher dia yang dah terbelah tu. Pelik, kenapa kau masih hidup lagi? Tamrin tengok je Ajak yang dah kaku dekat atas tanah. Memang dah tak boleh nak lawan balik dah. Mata Ajak terbeliak ke atas macam tengah nampak benda yang ngeri. Sesekali tu dengar suara Ajak tahan sakit. Bunyi dia dah macam suara kerbau kena sembelih. Tiba-tiba Tamrin nampak ada benda berkilat warna emas di sebalik baju Ajak. Perlahan dia ambil benda tu. Rupa-rupanya badik emas. Tamrin pegang badik tu kuat-kuat. Mata Ajak nampak bergerak-gerak tengok senjata pemberian Namta tu sekarang dah jatuh ke tangan Tamrin. Tamrin rasa badik emas tu tiba-tiba jadi panas gila. Dia terus campak benda tu dekat tanah. Badik tu mula keluarkan cahaya yang menyilaukan mata. Siap ada bunyi yang menyeramkan lagi. Tamrin berundur sikit. Masa tu memang meremang habis bulu roma dia tengok situasi macam tu. Mainan syaitan. Tamrin terus duduk bersila, pejam mata nak cari ketenangan sebelum dia buat apa-apa tindakan. Masa mata dia terpejam tu, tiba-tiba Tamrin dengar Ajak gelak berdekah-dekah. Suara dia dah jadi garau gila. Tamrin perasan Ajak dah berdiri tegak depan dia. Luka dekat leher yang terbelah tadi masih berdarah, tapi Ajak macam dah tak rasa sakit langsung, macam dia hidup kembali dari alam maut. Budak ingusan, kau belum kenal lagi siapa aku. Ajak tengking Tamrin kuat-kuat, tapi Tamrin tetap tak buka mata. Mulut dia terus terkumat-kamit baca surah-surah lazim. Kau takkan boleh kalahkan aku dengan ayat-ayat tu lah. Ajak terus terkam Tamrin guna dua-dua belah tangan dia, tapi serangan Ajak tu macam terkena dinding batu yang tak nampak dek mata. Dia tak berjaya sentuh Tamrin pun, malah dia terpelanting ke belakang macam terlanggar dinding gaib. Dup! Cis, mainan sihir apa yang kau buat ni manusia? Suara Ajak makin lama makin garau dan menakutkan. Tamrin pun buka mata perlahan dan pandang tepat ke mata Ajak. Dia masih lagi duduk bersila, belum nak serang balas. Tamrin tahu sangat yang dia tengah hadap sekarang ni bukan Ajak yang tadi, tapi tubuh Ajak tu dah dirasuk dengan satu kuasa hitam. Ini bukan sihir, ini ayat kursi dengan 7 ayat terakhir surah Yasin. Aku tak takut lah. Ajak terekam lagi ke arah Tamrin, tapi sekali lagi dia macam terlanggar dinding gaib. Dup! Ajak terus terjatuh ke tanah sambil mengelupur kesakitan. Tamrin bangun perlahan dan berjalan pergi ke arah Ajak. Keluar kau dari tubuh anak Adam ni. Tamrin tekan ibu jari kaki Ajak sekuat hati. Ajak menjerit sambil meronta-ronta. Suara dia kejap garau, kejap nyaring. Memang ngeri gila. Dengan nama Allah, aku arahkan kau keluar sekarang.
Ajak mengelupur bila ada satu cahaya emas keluar dari mata dia. Mulut dia tenganga sampai keluar buih-buih. Bila cahaya tu dah betul-betul hilang, badan Ajak terus kaku. Mata dia terbeliak. Tak lama lepas tu, Ajak pun dah tak bernafas lagi. Selesai sudah riwayat dia. Dari Allah kalian datang, kepada Allah jugalah kalian pergi. Tamrin bangun sambil mengeluh hampa. Dia sedih tengok manusia ni senang sangat kena tipu dengan mainan syaitan. Buktinya jelas sangat. Badik emas Ajak tu sebenarnya ada penunggu jin kafir. Sebab itulah tadi Ajak susah sangat nak mati selagi badik tu ada dekat sebelah dia. Memang sah syaitan ni nak sesatkan manusia sampai hari kiamat. Episod kali ini kita dah nampak satu perkara yang jelas. Bila kuasa gelap mula campur tangan, bukan semua pendekar mampu berdiri lama. Tamar sedang bertarung dengan sesuatu yang bukan sekadar ulah biasa. Dan dalam masa yang sama, Tamrin pula sedang melangkah masuk ke medan yang dia sendiri belum pernah hadapi. Di Tasik Kenyir pula, rahsia masih belum terbongkar sepenuhnya. Dan kita tahu, bila Margas bangun semula, akan ada lagi yang terkorban. Kalau korang rasa episod ni makin berat, episod seterusnya lagilah tak tenang. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalami yang tahu akan kebenaran suatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Secara Assalamualaikum, selamat malam, adios.